Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari Selasa ini, gerakan keluarga dari tentera dan polis akan mengundi awal. Ini sekadar memenuhi kewajipan kita sebagai rakyat dalam negara demokrasi yang menjunjung institusi perlembagaan dan semangat pilihan raya. Selaku seorang yang diamanahkan untuk mengemudi negara dan menentukan dasar, saya telah berusaha bersama rakan-rakan membuat sebaik mungkin, walaupun tentunya ada ruang untuk kita perbaiki. Ini termasuklah kebajikan pasukan tentera dan polis dari segi gaji mereka, kemudahan-kemudahan asas mereka, perumahan mereka, dan kemudahan pendidikan bagi anak-anak dan kesihatan bagi ibu bapa, termasuk STR dan SARA. Berilah kesempatan ini yang sebaiknya supaya kita boleh meneruskan khidmat kita, dan selain daripada menyatakan penghargaan kepada saudara atas khidmat dan pengorbanan, mari kita bersama bekerja, berkhidmat dan berjuang untuk mengangkat martabat negara Malaysia yang tercinta, dan berilah sokongan kepada Pakatan Harapan.